ni. Ni. Kalau tak kenal ni nama dia hamzah wasal ni. Hamzah wasal. Alif yang tadi ada kepala sad. Boleh je kita cakap kenapa nak kena tulis? Awak tak function kan? Baik awak dihilangkan je. Macam itulah nak menumpang tuan-tuan barakah. Tapi hamzah wasal ni dia function kalau dia bermula. Bermulanya bacaan kita dia diperlukan. Contoh gitulah tuan-tuan Contoh mula dekat sini kan. Dia nak baca alladzi ke illadzi ke ulladzi. Itulah dia perlulah bariskan ni pula. Contoh tapi kalau dia tengah-tengah macam sekarang kita daripada depan ba'dhan falyu'addil ladzi. Ni hamzah wasal ni tak payah dah. Gitu, okey? Dal bersabdu falyu'addil. Hamzah ni alif yang ada kepala sad ni pun tak perlu. Falyu'addil ladzi. Ya tak bertitik, buang hamzah wasal, buang. Ladzi masuk dekat hamzah juga yang tanda mati. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada Quran, ada pensel sikit kan, cuba macam pangkas-pangkas sikit lah. Janganlah berenang pakai pen. Pangkas sikit kan hamzah wasal ni. Wow ni kalau rasa nak pangkas sebab semak kan. Macam halah pening lah tengok awak. Pangkaslah sikit. Ya tak berbaris ni. Hamzah wasal ni tadi. Supaya kita nampak. Oh aku nak baca fal yu adal. Fal yu adil. Masuk terus kat lam. Ladzi masuk terus dekat hamzah. Tu mina